Jadi inilah dia punya air cleaner lah pula. Dia punya throttle body. Okey, dah kita dapat keluar. Ya, sensor ni, AAC sensor ni, kita akan cabut keluar lah. Ada satu benda yang kita tidak boleh kacau. Okey, yang ni. Ini jangan ganggu. Okey, ini akan mengganggu timing. Okey, sekarang kita keluarkan. Tengok. Bahagian dia ada kotor. Masa saat kita berhenti, idle, dia akan kawal. Kalau on aircon, dia akan buka lagi angin. Lepas tu, bila kita off aircon, dia akan turun lagi. Yang ni kita lap bahagian dalam. Screw ni, jangan sekali diubah. Okey, dia ada marking lagi tu. Itu saja perkongsian saya, cara untuk servis throttle body.